Lepak sana, lepak sini, borak sana mengata-ngata. Kena kata akhirnya terasa. Apa nak heran, hidup kena on. Mari kita teruskan carry on. Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Aku ada satu lagu, tajuk lagu-lagu rindukan. Ini lagu rindukan kawan-kawan. Apa nak Okey, gimana Dan. teman? Sekarang lah lagu ni, dia antara mood dia macam kita kawan-kawan biasalah, lepak-lepak kadang member ada yang terasa berbual apa semua kan. Jadi benda ni macam alamak ada member terasa. Tapi dalam masa sebenarnya kita tak simpan apa-apa pun dalam hati. Betul, faham. Gurau-gurau kan, tapi ada yang terasa. Kita rasa Maknanya standard member. saya nak member kan. Apa-apa kita gurau-gurau pun tak selalu benda jadi viral, betul tak? Betul. Tapi ada juga yang terasa kecil hati, sentap, hilang terus kan. Betul. Jadi lagu ni lebih kurang dia motif dia, mesej dia macam tu lah. Lagu-lagu santai ni untuk Tempe and Friend punya projek, kita buat lagu macam dia sindiran-sindiran ringan pun ada kan. Lepas tu nasihat, dia bercampur nasihat kan. Lepas tu lagu yang lirik yang santai-santai. Ni Dan ni antara vokalis pertama masuk vokal lagi ni dengan lagu Rindukan Kawan-Kawan. Bang, tapi tadi saya nyanyi biasa je bang. Kata macam tak apa, nanti rock. Kita kasih rock. Oh boleh bang Kan, kita bagilah garau tengok kan. rock tak rock. Kan, ni ada ni. Kita bagi pilih-pilih lagu Rindukan Kawan-Kawan. Lagu dia durasi dia lebih kurang 4 minit je 4 minit lebih sikit lah. Dia yang ni hard rock metal lah, dia macam Iron Maiden sikit lah. Lepas ni ada try masuk vokal. So ada kau dari mana sebenarnya Dan? Saya Damansara Damai. Oh, Damansara Damai. Oh, Betul. KL je lah. Dekat KL je, dekat je. Memang KL. Oh, ni rock ni tak ada band lah. Tak ada. So, tak ada lagi. Tempe lah. Hari ni Tempe featuring Adan. Tempe menampilkan Adan. Amin. Antara yang pertama masuk vokal, kita nak cari 20 vokalis. Kan, lagu pun dah standby semua. Semua ini Adan nak masuk vokal. Rindukan kawan-kawan. Rindu kawan-kawan. Ayo Dani. Aku ada satu lagu, tajuk lagu-lagu rinduan. Ini lagu Rindukan Kawan-Kawan. Okay, rinduan Kan? Aku dah Macam puasa. lagu rindukan macam tak best. Faham? Mood tu. Sekejap. Lagu rinduan. Dengar kejap. Sultan Harapan ni. Lagu ada satu lagu, tajuk lagu-lagu rinduan. Wan nama panjang. Oh. Takkan dengar. Rinduan. Sorry. Yang rinduan. Tak ada. Faham. Tertambah kolah-kolah pula, sorry. Sedih kan? Lagu ada satu lagu, tajuk lagu-lagu rinduan. Boleh? Macam tu boleh? Lagu ada satu lagu, tajuk lagu-lagu rinduan. Ini lagu rindukan kawan-kawan. Di mana teman semua menghilang. Ini lagu rindukan kawan-kawan. Lepak sana, lepak sini, borak sana mengata-ngata. Kena kata akhirnya terasa. Apa nak heran, hidup kena on. Mari kita teruskan carry on. Boleh? Tapi aku ingat dia punya suara ni kena doublekan sikit je. Lagi tebal sikit. Lagi dia berat. Sekejap ya abang, sekejap amuk. Tempe ni band berat tau. Dia berat. Kau kena jiwa kan, jiwa yang berat. Tempe ni dah music dia simple, layan tapi berat. Jadi kau tak payah fikir melodi tu nak kena melodikan dia apa, tak perlu. Karakter dah nan 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 nan. Boleh straightforward je. Kau ikut melodi kat line-line tu je. Okay, ambil double. Feel. Baik. Double ni, sama ikut, sama. Oleh itu jangan suka jaga tepi kain orang. Lebih baik jaga kain sendirian hampir koyak raba. Apa cerita? Apa cerita? Ya, Tak apa, slow-slow. Dapatkan mood dia. Kain sendirian hampir Koyak.
Hampir koyak. Stop. Koyak. Koyak. Jangan. Hampir koyak. Koyak rabak. Ha, apa cerita? Okey. Belum mood marah lah situ kan. Kau pegang tak member kau, asyik jaga tepi kena orang je kan. Faham. Macam itulah. Sekali kan, kita sekali dah, yelah walaupun kau feature dengan Tempe, kita dah satu band. Benda ni kita nak the best. Kita nak yang terbaik. Ini pun lagu heavy. Jadi mood tu kita kau kena faham lah apa yang abang nak. Jadi kita sama-sama blend. Faham. InsyaAllah. Suara senang. Boleh. Okey. Okey. Biasalah, aku masuk vokal gini juga. Kan bukan kau seorang. Memanglah. Okey. Right, all the best. Jaga tepi kain orang lebih baik jaga kain sendirian hampir koyak rabak. Tadi dah. Lebih baik kita jaga kain sendiri yang hampir koyak rabak. Apa cerita? Ya, kat mana? Sekejap. Susah nak masuk sekejap Jaga kain sendirian hampir koyak. Oh gitu. Ya. jaga kain sendirian hampir Oh, sendirian tu macam tu. Oh, yang rabak. Oh gitu ke? Sendirian hampir jalan. Cuba dengan ajak. jaga kain Sendirian hampir koyak rabak. Apa cerita? Oh sedap. Betul. Practice. Kasih lo. Practice. Nanti dulu. Aku tak record ni. lebih baik jaga kain sendirian hampir Salah tu. Hampir koyak. Sendirian dah. Jangan terus masuk hampir. Jangan masuk. Ha. Sendirian. Hampir koyak. Koyak rabak. Jangan sendirian. Hampir koyak. Salah. Dia tak boleh dia- Sendirian. Hampir koyak. Okey. Cuba lebih baik jaga kain sendirian hampir koyak Satu. Hampir koyak rabak. hampir koyak rabak. Pecinta Itu macam lah kan. Betul, happening kan. Apa ni? Cuba dengar. sendirian hampir koyak rabak pecinta Kita sedap. Ha. Koyak rabak betul balik. Ha. Okey, kat sini hampir koyak Koyak rabak hampir koyak rabak Koyak rabak. Pilih jangan panjang. Okey, baik. Tengah dulu. Sorry. hampir koyak rabak Boleh tak? Sekali lagi. hampir koyak rabak Oh, itu tolak. Not tu. Sorry. Tu tolak. Ha. Tu kuat. Baik, Bukan nak kuat. sorry. Aku tak nak kuat. Aku nak not tu nak maintain. Stable, Kau stable. berat dia. Koyak rabak. Baik. Tak pun jauh kan janganlah. Koyak rabak. Waduh gaut. Aku masuk lah. Waduh gaut. Tahu dia? Sial. hampir koyak rabak Dan Laju sangat tajuk tu. je rindukan Koyak kawan. rabak dia tak nak merdu-merdu. Baik. Dia macam cakap je. Ian hampir koyak rabak Sekejap Dan, dengar Dan. Ian hampir koyak rabak pecinta Boleh? Ian hampir koyak rabak Nampak tu lembut sangat macam koyak rabak dia tak boleh. Kau macam hampir koyak tu. Hampir koyak rabak. Koyak cerita. rabak. Jangan koyak rabak. Ibarat macam itu. Jangan. Baik. Koyak rabak. Bukan. Koyak rabak. Okey, baik. Ian hampir koyak rabak Ni, lambat. Koyak rabak tak nak. Koyak rabak. Ini, mati terus. Ya, apa? Mati terus. koyak rabak Ian hampir koyak rabak Itu yang kita mau. Kasih keras sikit boleh? Koyak rabak. Kan koyak tu dah keras tu. Hampir koyak rabak. Apa cerita? Mood tu Dan. Cuba sekali lagi. Baik. Ian hampir koyak
Koyak rabak. Ha. Abang ini je. Koyak rabak. Koyak rabak. Jangan ikut belakang. Oh, baik. Sorry. Ian hampir koyak. Koyak rabak. Ha. Koyak rabak. Koyak rabak. Tu dia. Dia laju je. Koyak rabak. Ya. Sendirian hampir koyak. Koyak rabak. Koyak rabak. Okay, ready? Hampir koyak. Koyak rabak. Itu je. Dah, sampai, santai. Koyak rabak. Ha. Bercinta. Oh, macam tu senang je. Itulah dia. Kau itu santai. Ini lagu santai je dah. Sekejap. Koyak rabak. Ha. Bercinta. Waktu kawan. Baik kali. Bercinta. Waktu kawan. Bercinta. Waktu kawan. Sini dapat Boleh boleh dia, eh. Buat betul lagi. Apa lagi Sama je. Baik. Hidup di dunia memang tak lari dari menyala. Lagi Hidup di dunia memang tak lari dari mengada. Kata sana kata sini akhirnya jadi viral. Kalau nak mengata janganlah sampai menjadi fitnah. Nanti akibatnya kita akan dapat dosa. Oleh itu Yang pernah dah ni. Oleh itu ni. Itu kau punya audio yang mana ni? Yang ni ada beda ni. Yang sudah beda. Oleh itu jangan suka. Audio ni je. Tarik. Jadi aku hantar kau. Aku ada satu lagu, tajuk lagu-lagu rinduan. Ini lagu rindukan kawan-kawan. Di mana teman semua